Seorang lelaki berusia 24 tahun didenda menyusuli operasi anti-vape di pelbagai Institut Pengajian Tinggi IHL yang dijalankan secara bersama oleh Penguasa Sains Kesihatan HSA dan Kementerian Pendidikan. Operasi tersebut dilakukan di 6 kampus selama 3 minggu. Pihak berkuasa menegaskan serbuan akan juga dijalankan di kampus-kampus lain sebagai isyarat jelas bahawa tiada tolak ansur mengenai vape di Singapura. Pesalah tersebut ditangkap dengan 2 alat vape dan peralatan berkaitan vape. Barang-barang itu dirampas dan dia didenda serta-merta. 5 yang lain berusia 20 hingga 25 tahun didapati memiliki rokok seludup dan dirujuk ke pihak kastam Singapura. Para pelajar yang ditangkap menggunakan vape menghadapi tindakan disiplin, diusir dari asrama atau digantung. Malah boleh dibuang sekolah bagi pesalah berulang. Pihak berkuasa juga sedang bekerjasama dengan institut-institut pendidikan untuk meningkatkan kesedaran dan mendorong pelajar menjalani gaya hidup bebas vape.